Lokasi jualan buku terus menjadi pilihan ibu bapa membawa anak-anak mengisi masa sempena cuti sekolah. Walaupun akses kepada bahan bacaan secara dalam talian semakin mudah, bagi mereka pengalaman memilih dan membaca buku secara langsung lebih bermakna, memupuk minat membaca dan menggalakkan interaksi positif. Perinciannya kami bawakan dalam potret inspirasi. Berbanding pusat peranginan dan percutian menyeronokkan, masih ramai yang teruja untuk membanjiri lokasi ilmiah di ibu negara. Seawal pagi lagi, orang ramai berkumpul untuk jualan gudang bahan bacaan yang memberi pengalaman dan keterujaan tersendiri. Akui pengunjung, program seumpama itu bukan sahaja membantu menggalakkan membaca dalam kalangan kanak-kanak, malah memberi pilihan kepada pelbagai bahan penerbitan. Saya rasa benda ni memang menggalakkan lah. Sebab kalau kita tengok dekat ramai-ramai sini, memang ramai kanak-kanak, ramai orang dewasa. Bahkan mungkin ramai juga pelajar-pelajar IPT dan IPTA datang sini untuk mengambil peluang. Sebab buku-buku ni, kalau kita sebagai pelajar sendiri, kalau sebagai anak-anak mak ayah sendiri, kadang-kadang kita ni tak berkecukupan. Jadi kita mengambil peluang untuk meraihkan, menggalakkan, membaca dalam kalangan budak-budak. Jadi benda ni satu perkara yang amat baguslah bagi saya. Sebahagian mereka ditemui lebih gemar membeli secara fizikal kerana mahu mengembalikan semula nostalgia yang berbeza daripada bacaan dalam talian. Dah pergi zaman sekarang kebanyakannya semua pakai phone kan, teknologi IT apa sekarang. So dia punya, kita kata amalan membaca tu memang kita nampak makin kurang lah. Dengan adanya aktiviti-aktiviti macam ni dapat membantu lagi lah masyarakat kita untuk menaikkan lagi dia punya tahap amalan membaca diorang. Tak kira dari segi golongan rendah sampai ke golongan yang lagi tua. Buat mereka datang tengok, I bagi dia orang pilih buku apa dia orang nak. So daripada pilih benda-benda yang macam tak berfaedah, baik dia pilih buku lah. Biasanya dia orang cari buku bahasa Inggeris. So nak tengok bahasa Melayu, sebab tu datang sini lah.